Okey, untuk muka surat yang ketiga. Yang ni tajuk 2. Persamaan kuadratik bila ada alfa beta ni. Alfa beta ni ialah punca-punca ayat dia. Bila dia kata ialah punca-punca, kan bila kita ada soalan equation, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 2 nilai X kan? X sama dengan, contoh X sama dengan 3, X sama dengan 2. Jadi ini adalah punca-punca. Jadi punca-punca ni nilai bagi X sebenarnya. Ni adalah nilai bagi X. So 3, 2 ni dia andaikan 3 ni alfa, 2 ni beta ataupun terbalik. Suka hati lah. Macam tu, itu je. Maknanya alfa dengan beta ni apa-apa nilai lah. Yang boleh kita dapat daripada equation. Faham? Itu je konsep dia. Okay? Jadi kena ingat dan pegang dia punya konsep. Okay, jadi dia kata bila dah macam ni kita ada satu rumus di sini iaitu hasil tambah punca ini negatif B per A. Ini bila mana rumus ni terbentuk? Bila dah wujudnya persamaan. Dah ada persamaan. Sebab A dengan B ni kan dapat daripada persamaan ABC. Okay. Hasil darab punca pula rumusnya C per A. Kena faham. Okay, lepas tu buatlah hasil tambah punca. Punca bagi persamaan ini adalah apa ni? Diwakilkan alfa dan beta. Jadi kena tulis alfa tambah beta sama dengan negatif B. Mana A, mana B, mana C? A, B, C. So B dia negatif P. Negatif ni rumus. B dia negatif P. Per A dia adalah 2. Jadi alfa plus beta adalah P per 2. So dah menjawab soalan ini. Faham? Seketul lagi hasil darab punca. Apa punca tadi? Alfa darab beta sama dengan C. C apa dekat persamaan? Q per 2. Dah menjawab soalan ini. Faham? Kan susah benar. 2 markah dapat. Seterusnya cari nilai P dan Q jika 2 per alfa dengan 2 per beta ini ialah punca bagi persamaan kuadratik ini. Jadi, bila dia dah bagi punca, maknanya hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Betul. Jadi, hasil tambah puncanya apa? 2 per alfa tambah 2 per beta. Sama dengan rumusnya negatif B per A. Negatif B dalam persamaan apa? Yang ni A, yang ni B, yang ni C. So, B dalam persamaan negatif hati-hati negatif 12 per 3. Jadi yang ni samakan penyebut darab beta, darab alfa, darab alfa. Betul tak? Mendengar rendah. Bukan mendengar rendah, sekolah rendah ni. 12 bahagi 3, 4. Ni 2 dengan 2 ni boleh faktorkan. Faktor lah. Jadi semua konsep mendengar rendah digunakan di sini. Faham? Okey, alfa tambah beta. Mana kita jumpa alfa tambah beta tadi? P per 2. Betul. Jadi 2 ganti. Di sini banyak dah konsep-konsep penggantian, pemfakturan, pengembangan semua ada. Alfa beta, Q per 2. Potong. Jadi, P per dengan Q per 2 sama dengan 4. Lepas tu, gerak. P sama dengan 4. Ni bahagi. Bawa sana jadi darab Q per 2. So, P dapat 2Q. Ni boleh ke? Dapat ni. Ada 2 pemboleh ubah mesti ada persamaan serentak. So, tadi kita buat hasil tambah punca. Kita tak buat apa lagi satu. Hasil darab punca. Betul. Jadi, buatlah. 2 per alfa darab 2 per beta. Ni untuk hasil darab punca. Apa rumus? C per A. C dalam persamaan mana? 8 per 3. Okay, lepas tu. 2 darab 2. Jangan samakan penyebut pula. Ni darab. Atas darab atas, bawah darab bawah. 4 per alfa beta. Okey. 4 per alfa beta tadi berapa? Q per 2 pandai. Lepas tu 4 sama dengan 8 per 3. Ni bahagi kan? Buat sana jadi darab. So, 4 sama dengan 4Q per 3. Lagi? Gerak pula. 4 darab 3, 12. Macam tu je lah. Persamaan linear 12 bagi 4,
3. So dah dapat Q. Dah dapat Q, boleh cari P. P kat sini. Cari penggantian balik. Itu je. Jadi di sini awak kena, itulah jalan kerjanya. You faham tak? You kena buat satu, sehingga you dapat. You cari je, layan aja. Dan menggunakan proses persamaan linear, algebra, proses penggantian, pemfakturan, segala-galanya berada di situ. Okey? Nombor 6 pula. Diberi satu fungsi kuadratik. Fx sama dengan 9 tolak. Okey. Bila fungsi kuadratik awak dah berbentuk begini, ini ada satu namanya. Dia adalah bentuk vertex. Bila bentuk vertex, awak kena cantikkan dia. Cantikkan dia bermakna yang kurungan mesti dekat depan. Ni mesti kat depan. Ada negatif tu kan? Susun macam ni. 9 tu depan dia positif. Macam ni. Okey. Lepas tu dia kata lakarkan graf. Okey, dalam konsep ini, bila nak lakarkan graf, mesti ada 3 benda. Ingat, memang kena ingat. Pertama, titik minimum atau maksimum. Kedua, mesti ada pintasan Y. Ketiga, mesti ada pintasan X. Mesti ada ketiga-tiga ni. Kalau tak ada, tak boleh. Itu lakarkan graf fungsi kuadratik. Kalau lakarkan graf fungsi tadi, yang modulus tadi, saya dah tunjukkan tadi kan. Yang itu kena buat jadual. Yang ni tak. Yang ni mesti ada 3 benda. Okay, mana nak dapat, perkara pertama, mana nak dapat minimum atau maksimum. Okay, sebab tu kita kena cantikkan. Tengok depan sekali, negatif 1. Bila negatif 1, graf kita akan jadi masam negatif. Bila masam, dia akan jadi titik apa atas ni, paling atas. Yes, dia akan jadi maksimum. Bila titik maksimum, titik mesti ada koordinat. Mesti ada koordinat. Okey, mana nak dapat koordinatnya? Dapatnya daripada ini dan ini. Tu je. Ingat, kalau bentuk vertex. Jadi, X tolak 2 ni asal usulnya adalah X sama dengan 2. Macam awak kuadratik tu, yang awak buat EQN tu. Bila X dapat 2 kan, awak bawa ke sini, matematik moden macam ni, betul? Tu konsepnya. Jadi, bila X tolak 2, dia adalah X sama dengan 2. Jadi, koordinat ni 2. Dan 9. Kalau negatif 9, negatif 9 lah. Jadi 9 tu Y. Maknanya sekarang ni ground kau macam ni. Nampak tak? Kejap. Dua. Sembilan. Macam tu. Tu. Faham tak? Ni. Tu je. Okey. Dah. Okey. Lepas tu. Next. Seterusnya. Mesti ada pintasan Y. Pintasan Y apa yang kosong? X kosong. Bagus. Jadi Fx ni kan Y. Jadi pintasan Y ni. Y. Pintas sini. Apa koordinat yang kosong? Kalau sini 2. Kosong 2. Apa yang kosong? X kosong. Tu kena faham. Dia semua konsep matematik moden. Jadi letak kosong. Gantikan penggantian. Nampak penggantian balik. Ni jangan negatif-negatif jadi positif. Tak boleh. Kuasa 2 dulu. Okay. So dapat 5. So dah dapat dah 1. Okay. Lagi. Mesti ada pintasan X. Kalau pintasan X pula apa yang kosong? Macam ni. Ni X. Ni memintas pasti X. Kalau sini saya letak 4. Apa koordinat dia? 4, kosong. Jadi apa yang kosong? Y. Pandai. Macam tu. Jadi Y kosong. Bila Y kosong, Fx tu Y kan? Kosong sama dengan. Lepas tu gerakkan 9 dulu. Negatif 9. Negatif-negatif ni boleh jadi positif terus. Ataupun ni alih sana, 9 alih sana. Macam tu lah. Tak kisahlah. Mana-mana je. Lepas tu kuasa 2 gerak. Dia jadi punca kuasa 9. Nampak? Satu-satu buat. Bila jadi punca kuasa 9, akan dapat tambah tolak apa? 3. Mesti ada 2 nilai. Buat persamaan dia. 1, 3 sama dengan
X tolak 2. Satu lagi negatif 3 sama dengan. So gerakkan. Nampak tak persamaan linear semua di sini ya. Negatif 3 tambah 2. So dah dapat nilai X untuk pintasan. Baru boleh buat graf. Kalau tidak 3 markah awak tak ada. Faham? Jalan kerja dia panjang. Jadi baru kita buat graf. Kita buat graf. X. Fx. Kita label je. Negatif 1 dekat sini. 5 dekat sini. Pangkah macam tu. Okay? Sebab pintasan kan. Bila pintasan Y kosong kan. Sebab tu dia berada di atas paksi. Lepas tu Fx sama dengan 5. Yang ni pintasan apa? Y. Bila pintasan Y bermakna S dia kosong. So 5 dekat sini. Buat macam tu. Satu lagi mana dia punya koordinat dia 29. Mana dapat 29? Katakan sini 2. 9 atas lagi Sekejap saya panjangkan. Sini 9. Okey, 29 sini. Okey. Lepas tu matematik moden dah belajar kan? Berhenti. Cukup. Allah tak terkena lah tu. Okey, kejap. Jangan lebih-lebih. Kenapa? Sebab julat dia ini. Jangan kau kebawahkan lagi. Sebab kalau awak kebawahkan lagi, dia dah melebihi negatif 1 kat sini dah. Nampak tak? Dah lain. So, biar betul-betul dekat negatif 1 tu. See? Simple. Faham? 3 markah jangan main-main. Okay? Okay, next seterusnya. Jika graf itu dipantulkan pada paksi X, tulis fungsi kuadratik. Okey, sekarang ni bila dipantulkan. Pantulan bila pantulkan dia akan jadi macam mana? Sini, saya buat warna pink Dia akan jadi pantul pada paksi X kan pantulan. So dia akan jadi begini, betul tak? Jadi apa yang akan berubah? 5 akan Apa yang akan berubah? 5 dia akan jadi sini negatif 5, betul. Ini patah sini dia akan jadi apa? 2 kekal sama. Apa yang berubah? Yes, negatif 9. Ni 1 dengan 5 sama. Jadi apa persamaan kita tadi? Persamaan asal adalah Fx sama dengan negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Oleh kerana bila dipantulkan, dia dah jadi graf kita senyum. Bila senyum, negatif akan jadi positif. X kekal tak 2? X kekal tadi kan? 2 dengan 2 sama. Jadi ni biar sama. Tapi positif 9 dia akan jadi apa? Negatif 9. Itu je. Hai. Senang kan? Okay? Alright.